anugerah cemerlang bagi kedudukan di dalam kelas 4 Tirmizi. Tempat ketiga, Auni Marisa Nur Iman binti Jamaluddin. Tempat kedua, Daris Qayyum bin Zul Faizal. Tempat pertama, Muhammad Munir bin Muhammad Firdaus. Seterusnya, anugerah cemerlang di dalam kedudukan kelas 5 Bukhari. Tempat ketiga, Zahid Huzaifi bin Muhammad Firdaus. Tempat kedua, Nur Damia Kaisara binti Muhammad Faizal. Dan tempat pertama, Muhammad Zikri Iman bin Khairul Hisham. Seterusnya, anugerah cemerlang bagi kedudukan di dalam kelas 5 Tirmizi. Tempat ketiga, Zara Nur Arisa binti Khairul Zaim.